Keprihatinan berterusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Sabah serta komitmen jelas yang beliau tunjukkan telah meningkatkan keyakinan pengundi negeri itu terhadap kerajaan perpaduan. Perkara itu ditegaskan oleh Naib Presiden PKR Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Menurut beliau, setiap lawatan Perdana Menteri ke Sabah disertai dasar yang jelas dan komitmen yang kukuh terhadap pembangunan negeri berkenaan. Rakyat kini lebih yakin dengan hala tuju pembangunan dan kepimpinan yang stabil, katanya. Ramanan berkata demikian selepas turun padang membantu kempen calon Pakatan Harapan bagi kerusi Dun Moyog, Remisda Jimmy Taylor di sekitar kawasan Penampang. Kira-kira 1,000 penyokong Pakatan Harapan hadir dalam siri jelajah kempen di pasar dan beberapa lokasi tumpuan lain. Pertembungan sengit dijangka berlaku di Moyog antara PH dan gabungan GRS. Proses penamaan calon menandakan bermulanya pilihan raya negeri Sabah ke-17 semalam dengan pengundian bagi 73 kerusi dijadualkan berlangsung pada 29 November. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.